Jika anda ingin tukarkan 50 keping gold bar 1 gram kepada 1 keping gold bar 50 gram, adakah terdapat bayaran lebih yang perlu dibayar? Untuk urus niaga emas, Public Gold tidak membenarkan penyimpan emas untuk menukar jenis emas. Kerana emas adalah salah satu barangan ribawi yang mana urus niaga secara trade-in tidak patuh syariah. Walaupun keduanya berjumlah 50 gram, tetapi kos pembuatannya jauh berbeza. Sebab itu dalam Islam, anda tidak dibenarkan menukar barangan ribawi apabila terdapat perbezaan nilai. Jika anda ingin tukarkan saiz emas, anda perlu menjual 50 keping gold bar 1 gram dan beli 1 keping 50 gram dengan harga semasa. Jadi sebelum anda buat keputusan untuk membeli emas, pastikan anda jelas dengan matlamat simpanan emas tersebut. Dengan matlamat, anda dapat tentukan saiz emas yang bersesuaian dan membantu anda untuk maksimumkan keuntungan dalam simpanan. Dengan akaun EmasCap, anda boleh dapatkan emas yang bersaiz besar walaupun dengan bajet yang kecil dengan kaedah menabung gram emas sikit-sikit di akaun tersebut. Cukup gram dalam akaun, anda boleh arahkan sistem untuk keluarkan emas fizikal untuk anda simpan sendiri. Bagi yang berminat untuk membuat belian emas bersama Public Gold, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.